Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita nak sambung sedikit faedah yang lepas. Jadi yang pertemuan yang sebelum ni kita ada baca faedah lah dalam kitab Muniyatul Musalli. Jadi kalau kita tengok tu seolah-olah macam dah habis faedah tersebut, tapi bila saya baca lagi ada faedah yang bersambung lah, faedah yang bersambung yang kita boleh ambil manfaatnya. Jadi kita nak baca sikitlah sambungan daripada siri yang lepas, faedah daripada kitab Muniyatul Musalli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Jadi kata musannif, maka tatkala itu, jadi kat situ dia tulis maka tatkala itu, dekat situ dia kena takdir lah. Dia kena takdir. Apa maksud maka tatkala itu tu? Kan? Maksud maka tatkala itu tu dengan makna maka tatkala tidak cukup bilangan 40 yang kamil kerana taksir daripada belajar. Maka tatkala bilangan 40 tu tak cukup, bilangan 40 orang yang kamil tu tak cukup, dan tak cukup tu pula kerana taksir, kerana lalai, kerana orang kampung, orang ahli dusun tersebut leka lalai daripada belajar tentang rukun sembahyang, leka lalai mempelajari rukun qauli, bacaan Fatihah yang betul. Maka bila mereka lalai, mereka malas nak belajar, maka tak cukup bilangan 40 yang kamil. Maka tatkala itu wajib kita sembahyang zuhur. Tak boleh sembahyang Jumaat. Kita contohkanlah, kita buat satu taswir, gambaran. Satu kampung ada 100 orang. Tapi 100 orang ni 80 orang tak pandai sembahyang, ataupun sembahyang tapi tak sempurna rukun, tak sempurna syarat. Rukun qauli baca tak betul, Fatihah tak betul, bacaan tahiyat tak betul dan sebagainya. Maka 80 ni tak boleh nak dibilangkan bilangan yang mencukupi akan 40. Adapun 20 orang ni dipanggil orang yang kamil, kan. Jadi tak cukup 40, maka tak boleh nak buat sembahyang Jumaat, kan. Dan tak cukup 40 ni pula, yang lebih itu 80 tu, 80 orang yang tak pandai tu pula, tak pandai tu kes apa? Kes dia malas belajar. Dia cuai dalam belajar, lalai dalam belajar, taksir, kan. Maka bila berlaku macam ni, wajib kita sembahyang zuhur jua. Tak boleh sembahyang Jumaat. Sebab apa tak boleh sembahyang Jumaat? Sebab tiada diperoleh syarat sah Jumaat. Tak cukup syarat. Kalau nak sembahyang Jumaat juga, wajib mencukupi bilangan 40 orang yang kamil. Ada 40 bilangan orang yang kamil, maka baru boleh sembahyang Jumaat, baru sah sembahyang Jumaat. Kalau tak cukup tu pula kerana apa? Kerana lalai, leka, malas nak belajar, maka tak boleh sembahyang Jumaat. Wajib kita sembahyang zuhur jua, sebab tiada diperoleh oleh syarat sah sembahyang, oleh syarat sah Jumaat. Jadi walaupun begitu, walaupun tak sembahyang Jumaat, kan, tak sembahyang Jumaat, maka wajib sembahyang zuhur tu. Walaupun begitu, tiada berdosa ia ahli dusun, kan. Orang kampung tu tak berdosa, kan, tak berdosa. Sembahyang zuhur tak sembahyang Jumaat, tak berdosa. Tiada berdosa ia ahli dusun meninggalkan Jumaat pada masa itu. Tak berdosa, sebab sembahyang Jumaat ni diwajibkan ke atas kita kalau cukup syarat. Cukup syaratnya apa? Cukup 40 orang yang kamil. Tapi kalau tak cukup, maka tak cukup syarat, tak wajib sembahyang Jumaat, maka kita sempurnakan sembahyang zuhur. Kita wajib sembahyang zuhur. Jadi kita tinggalkan Jumaat itu tak berdosa. Tetapi hendaklah ia ahli bukan dusun. Tetapi hendaklah ia ni balik kepada pemerintah, ataupun orang yang kuasa. Tetapi hendaklah ia orang yang kuasa tu maknanya sungguh-sungguh lah menyuruh akan mereka itu ahli dusun ataupun ahli Jumaat tu belajar. Nampak? Dan wajib orang yang berkuasa, dari kalangan pemerintah, raja-raja ataupun orang yang berkuasa lah, wajib suruh dengan sungguh-sungguh, kan, supaya orang semua belajar, nak mencukupkan 40 orang yang kamil tu, kan. Wajib
suruh dengan sungguh-sungguh tu akan mereka itu ahli Jumaat ataupun ahli dusun tu belajar tu pula malam dan siang. Nak ceritanya tak cukup belajar siang saja ataupun belajar malam saja, kena sungguh-sungguh sebab benda ni benda yang membabitkan kepada kefarduan. Kita nak sempurnakan sembahyang Jumaat ni, selagi tak cukup 40 orang yang kamil, maka tak boleh sembahyang Jumaat. Maka yang tak sempurna tak sempurna sembahyang dia tu, Fatihahnya tak sempurna lagi tu, kena sungguh-sungguh sempurnakan. Belajar tu pula malam dan siang. Kalau dia belajar malam saja dikira taksir, ataupun dia belajar siang saja pun dikira taksir. Yang nak ialah belajar siang dan malam dan siang, bersungguh-sungguh. Dan haram ia ahli dusun itu dirikan Jumaat. Haram ia ahli dusun tu dirikan Jumaat, tak boleh, haram. Haram dengan mana? Dosa lah kalau dia dirikan Jumaat juga dalam keadaan tak cukup 40 orang, bilangan 40 orang yang kamil, maka haram, dosa lah, dosa. Dan haram ia ahli dusun dirikan Jumaat. Sebab apa? Sebab apa haram? Sebab tiada diperoleh 40 ni 40 yang kamil lah, 40 orang yang kamil, maka kita mengerasi amrun bil ma'ruf. Amrun bil ma'ruf ni dengan mana? Kita suruh orang kampung untuk belajar tu, itu dipanggil amrun bil ma'ruf. Kita sekarang hari ni bukan sekadar kalau hari ni amrun bil ma'ruf, hari ni kita suruh orang puasa, kita suruh orang sembahyang, kita suruh orang apa, macam-macam lah. Tapi suruh yang lapis yang kedua. Lapis yang pertama kita tak suruh, apa dia? Belajar. Kalau kita suruh orang tu sembahyang, suruh orang tu puasa, suruh orang tu bayar zakat, suruh orang tu kerjakan kewajipan dan sebagainya, tapi tak suruh belajar, maka tak sah juga ibadah tu. Maka amrun bil ma'ruf, kita mengerasi akan amrun bil ma'ruf, iaitu apa? Suruh orang kampung untuk belajar tu dipanggil amrun bil ma'ruf. Maka amrun bil ma'ruf itu terlebih aula dan afdal. Kita suruh kepada belajar tu terlebih aula, terlebih utama, dan terlebih afdal, terlebih utamalah, kerana wajib lagi fardu ain. Kerana belajar tentang sembahyang, belajar baca Al-Fatihah dengan betul tu, supaya jadi orang yang kamil, orang yang cukupkan bilangan 40 sembahyang Jumaat tu, apa hukum dia? Wajib lagi fardu ain. Wajib lagi fardu ain atas orang yang kuasa, atas pemerintah. Pemerintah wajib mengerasi orang kampung supaya pergi belajar tentang sembahyang, dan pergi belajar supaya baca Al-Fatihahnya betul. Jadi kata musannif ni, daripada kita duduk berbuat ibadah yang ada yang mengatakan, di mana? Yang ada ulama yang mengatakan haram mengerjakan dia di ibadah. Daripada kita mempertahankan satu ibadah yang mana ibadah tu ada ulama yang mengatakan haram, baik kita tak payah buat ibadah tu, kita suruh orang belajar sampai semua dah tahu sembahyang dengan sempurna, baca Al-Fatihah pun betul, maka baru kita buat ibadah tu. Itu lebih utama daripada kita buat benda yang haram, iaitu kita buat sembahyang Jumaat. Kita buat juga sembahyang Jumaat tanpa mencukupi bilangan 40 yang kamil, sedangkan ada ulama yang mengatakan haram. Jadi musannif kata apa? Daripada kita duduk berbuat ibadah yang ada ulama yang mengatakan haram mengerjakan dia di ibadah tu, daripada kita buat tu, baik kita utamakan suruh orang belajar. Istimewa lagi dengan mana lebih-lebih lagi, tiada sah sembahyang Jumaat atas kaul yang muktamad. Jadi lebih-lebih lagi dalam kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i ni, tak sah. Tiada sah sembahyang Jumaat atas kaul yang muktamad. Maknanya kalau kita nak sembahyang Jumaat juga tanpa cukup bilangan 40 orang yang kamil, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tiada sah sembahyang Jumaat atas kaul yang muktamad yang difatwakan dengan ittifaq. Yang difatwakan dengan ittifaq dengan mana? Difatwakan dengan sepakat segala ulama Syafi'i. Segala ulama Syafi'i sepakat bahawa tidak sah. Tidak sah sembahyang Jumaat yang tak cukup bilangan 40 orang yang kamil. Daripada kita memeliharakan kaul dhaif, adapun yang mengatakan boleh sembahyang Jumaat kurang daripada bilangan 40 orang yang kamil ni kan sah, itu kaul yang dhaif. Daripada kita memeliharakan kaul yang dhaif, yang adalah pada kaul yang dhaif tu ikhtilaf ulama. Bahkan dahlah kaul tu kaul dhaif, ikhtilaf pula tu, bersalahan pandangan ulama pula pada menyabitkan dia di kaul daripada Imam Syafi'i. Kan dahlah kaul tu kaul yang dhaif. Lepas tu ada ulama yang mempertikaikan bahawa kaul dhaif ni sebenarnya bukan daripada
daripada pandangan Imam Syafi'i. Kan pandangan mazhab Syafi'i. Ada pertikaian dekat situ. Dan yang kebanyakannya yakni jumhur tiada menyabitkan kaul yang mengesahkan dia Jumaat yang kurang 40 ni pada mazhab Syafi'i. Dan kebanyakan ulama menyatakan kebanyakan ulama, mana jumhur ulama Syafi'i menyatakan pandangan ni bukan pandangan mazhab Syafi'i. Dan jika dikata hamba, jika ada seseorang kata apa? Hamba taklid Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang berkata apa? Saya ni taklid kepada Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Abu Hanifah ni mengharuskan dengan tiga orang betul. Abu Hanifah. Jadi kalau dia kata saya taklid kepada Imam Hanafi, boleh sembahyang Jumaat 3 orang. Atau taklid kepada Imam Malik yang mengharuskan 8 orang. Ataupun dia kata saya taklid kepada Imam Malik, boleh 8 orang boleh, tak cukup 40 pun tak apa. Atau 12 orang, atau 20 orang. Itu pun tu jadi jawablah. Nescaya itu pun tiada sah pula taklid dia. Itu kalau dikata dia ikut mazhab Hanafi, mazhab Malik, boleh kurang daripada 40 pun. Jadi musannif kata apa? Nescaya itu pun tiada sah pula taklidnya seorang tu. Kenapa tak sah taklidnya? Kerana tiada orang yang tahu, maknanya tiada di kalangan orang awam tu yang tahu hukum pada dua imam itu. Walaupun dia cakap dia nak taklid kepada Imam Hanafi, Imam Malik, tapi dia cakap tu dalam keadaan dia tak tahu hukum pada mazhab dua imam itu. Tak tahu apa yang wajibnya dalam sembahyang Jumaat mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, dan syaratnya apa yang disyaratkan dalam sembahyang Jumaat Imam Malik, Imam Hanafi. Dia tak tahu apa yang wajib, dia tak tahu apa syarat, dia pun tak tahu. Dan tiada dapat maknanya mesti daripada keduanya. Jadi kalau kita nak taklid kepada mazhab Hanafi ataupun Maliki, mesti kita kena tahu apa yang diperwajibkan dan apa yang disyaratkan daripada dua-dua imam ni untuk sembahyang Jumaat. Apa yang disyaratkan, apa yang diwajibkan, mesti kena tahu. Kalau kita tak tahu, tak boleh nak taklid buta. Kan dipanggil talfiq lah, dipanggil talfiq. Supaya kita peliharakan jangan jadi talfiq. Kalau kita tak tahu syarat rukun sembahyang Jumaat di sisi mazhab Imam Malik dan mazhab Hanafi, maka tak boleh kita nak taklid. Supaya apa? Supaya kita pelihara jangan jadi talfiq. Talfiq ni apa? Talfiq ni mencampur adukkan dalam satu ibadah tu dengan beberapa mazhab. Maka hukumnya haram. Talfiq ni haram. Talfiq hukum atas segala orang yang awam. Kita nak pelihara lah, jangan jadi berlaku talfiq ni di kalangan orang awam dan orang yang khawas. Dan orang yang khawas ni orang yang kalau topik kat sini, khawas ni di kalangan guru-guru agama ataupun imam-imam kampung. Tiada, maknanya orang awam dan orang yang khawas ni tiada tahu pula. Tak tahu juga. Orang awam dengan orang khawas ni dia tak tahu. Selok belok mazhab Imam Hanafi dengan Imam Maliki, tak tahu. Tetapi dengan makna bahkan mazhab dirinya orang awam dan orang khawas tadi tu dia tiada tahu. Bahkan mazhab Imam Syafi'i pun tak habis nak belajar lagi. Kan dia sibuk nak masuk nak taklid kepada mazhab lain. Mazhab Syafi'i pun tak habis teroka lagi, tak habis belajar lagi. Tetapi dengan bahkan mazhab dirinya orang awam atau orang khawas tu, ia orang awam tu tiada tahu. Maka betapa mazhab orang lain, apatah lagi. Maka betapa mazhab orang lain pula. Jadi itu antara faedah yang kita boleh ambil dalam kitab Munyatul Musalli berkaitan dengan kewajiban kita amrun bil ma'ruf. Kan maknanya amrun bil ma'ruf ni maknanya menyuruh orang supaya belajar. Jadi setakat itu saja. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.